tahniah untuk Ustaz Rohaimi. Selamat bertugas di sekolah baru. Ustazah Normala yakin Ustaz Rohaimi akan menjadi seorang yang berjaya seperti kejora yang berkelipan di angkasa. Rohaimi, teruskan perjuangan. Fly high. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syasha, wartawan cilik TV PSS membawakan liputan khas Majlis Perpisahan bagi seorang insan yang amat berjasa, iaitu Ustaz Rohaimi, Guru Pendidikan Islam merangkap Ketua Panitia Pendidikan Islam. Sepanjang perkhidmatan beliau sebagai Guru Pendidikan Islam dan Ketua Panitia, banyak kecemerlangan telah berjaya dicapai. Beliau juga sentiasa menjadi sumber inspirasi kepada murid-murid dan rakan guru. Bila nanti kita berpisah, jangan kau lupakan kenangan yang indah kisah kita. Jika memang kau tak tercipta untuk ku miliki, cobalah mengerti yang terjadi. Bila mungkin memang tak bisa, jangan pernah coba memaksa untuk tetap bertahan di tengah kepedihan. Jadikan ini perpisahan yang termanis, yang indah dalam hidupmu sepanjang waktu. Semua berakhir tanpa dendam dalam hati. Maafkan semua salahku yang mungkin menyakitimu. Semoga kelak kau kan temukan kekasih sejati. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan suruh bertemu, akan berpisah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak SKDH TV kerana sudi untuk menemu ramah Ustaz. Terima kasih kepada semua warga SKDH kerana sudi untuk membuat majlis meraihkan perpindahan Ustaz lah ke sekolah baru. Sebenarnya Ustaz nak rakamkan jutaan penghargaan kepada semua warga SKDH, terutama guru-guru dan juga para pelajar kerana telah memberi kerjasama yang terbaik bagi Ustaz menjadi seorang guru yang berkesan kepada anak-anak pelajar di SKDH ni. Sejujurnya Ustaz nak katakan bahawa anak-anak pelajar di SKDH ini sangat baik, sangat cemerlang, dan guru-gurunya sangat-sangat berdedikasi. Tahniah teruskan kecemerlangan anak-anak pelajar. Perkara yang paling Ustaz rasa memberi kesan kepada Ustaz di SKDH ini adalah anak-anak pelajarnya yang sangat bersopan, sangat memberi inspirasi kepada rakan-rakan yang lain. Hampir setiap pertandingan atau sebagainya itu anak-anak SKDH ada memberikan kejayaan kepada sekolah. Itu adalah merupakan momen-momen yang Ustaz rasa paling Ustaz bahagialah bila melihat kejayaan demi kejayaan anak-anak pelajar SKDH. Teruskan kecemerlangan anak-anak SKDH. Moga SKDH maju jaya, cemerlang, gemilang dan terbilang.
Semoga terus cemerlang dan dipermudahkan segala urusan di tempat baharu Ustaz. Saya Syasha bersama juru kamera Aimee daripada TV PSS SK Darul Amal Heights. Terima kasih bersama kami. Bye.